Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyaikhina wa masyaikum jami'ina muslimat. Semua telah ampunkan dosa-dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa guru-guru kita, dosa ahli keluarga kita, dosa jiran-jiran kita, anak cucu kita ila yaumiddin. Allah ampunkan seluruh ahli qaryah, ahli daerah kita dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dikekalkan dalam hidayah dan taufiknya, diberikan kekuatan iman dan amal soleh, diberikan husnul khatimah, rezeki yang halal penuh barakah, ditambahkan kenikmatan dalam keampunan dan redha dan kasih sayang Allah, dihindarkan fitnah syaitan jin dan manusia, fikrah-fikrah yang membawa kepada kerosakan iman, kerosakan ukhuwah, ditambahkan nikmat syukur. Semoga Allah datangkan seluruh ahli qaryah untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah, diberikan kesihatan, dilapangkan hati dan fikiran, sentiasa dalam keafiatan, dalam redha dan syukur pada Allah Taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والأمين حمدا شاكرين حمدا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا عملا صالحا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengurusi Berjabatan Kuasa, Tuan-tuan Haji Puan Hajah, Tuan-tuan Guru, Ustazah Rahmati Allah, Ahli Qaryah. Semoga Allah SWT terus mengekalkan kita dan hidayah dan taufiknya, dimudahkan segala urusan dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada surah yang lepas kita surah Al-Fil, ya, suratul Fil, dan insyaAllah kita baca suratul Fil, kita sambung pada surah Al-Qari'ah, ya. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut sama-sama. Setelah saya baca, tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Saya ulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi dot tak ada pantulan taud. Tadlil. Ta kadang-kadang kita dekat mana yang kita tersasul, ta kepada to. Tadlil. Senang nak tangkup lidah dua-dua kan? Tak boleh. Ta tu itu beza Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau cakap Arab tak kisah. Kalau kita dalam qasidah kan, fadlullah, kan,
ditambahkan qalqalah itu tak salah. Namun Al-Quran itu kita wajib mengambil secara riwayah. Mana riwayah? Mana riwayah itu cara yang mana diambil daripada guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bukan sekadar membaca, tapi kita wajib menjaga rukun kerukunan daripada huruf itu sendiri. Rukun-rukun serta sifat dia. Jadi taulil itu sifatnya tanpa qalqalah, tanpa pantulan. Kalau taulil kita tambahkan pantulan. Ya. Begitu juga pada yaj'al. Masih ada di kalangan kadang-kadang kita terbaca macam ni, yac. Angin yac. Macam huruf c lah. Jawinya c. Tapi di dalam kalimah huruf-huruf Al-Quran tak ada huruf c. Yaj. Di pantun itulah suara, dan jim adalah huruf jahar, tertahannya nafas. Kalau yaj, angin terlepas. Jadi kalau huruf-huruf yang mana huruf yang pantulan ya, jahar tu tertahannya nafas. Kalau yaj, angin terlepas. Betul juga qalqalah, dia melantun. Lantunan itulah suara yaj. Yaj'al. Kadang-kadang kita dengar sesekali orang baca lam yalid wa lam yulad. Itu pantulan tu. Kita tak baca lam yalid, angin lepas tak. Sebab semua huruf yang melantun, huruf qalqalah adalah huruf jahar, huruf yang tertahannya nafas. Qaf, ta, ba, jim dan dal. 5 huruf qutubun jada. 5 huruf ini pelantulan suara dan nafasnya tertahan. Tertahan. Jadi yaj'al. Namun tuan-tuan mati Allah, jangan kita bertelingkah dengan imam kalau imam baca demikian. Sebab itu lahnul khafi bagi orang awam. Ya, tapi sebaiknya diperhalusilah, dilatih lagi dan tidak membatalkan solat. Ya, tidak membatalkan solat. Namun kita kena fahami bila Al-Quran itu adalah mukjizat dan syafaat. Mukjizat dekat dunia dan akhirat, syafaat dekat dunia dan akhirat. Ya, syafaat ni pertolongan, bahasa Melayu pertolongan lah. Ya, betul awal-awal lagi. Sahabat radhiyallahu pesan, iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu Jadi bacalah kamu Al-Quran kerana dia akan memberi syafaat pada hari kiamat. Kalau dekat dunia kita perlu kipas, dah ada aircon, ada kipas lagi. Contohnya akhirat, mana kipas kita? Airconnya ada ke tidak? Bumbungnya ada tidak nak lawan dengan kita daripada cahaya matahari yang sejengkal di ujung kepala? Allah. Hari ni kita tengok matahari satu je. Kan? Satu je. Daripada Nabi Adam sampai hari kiamat tengok matahari satu. Besok hari kiamat satu orang kepalanya ada matahari sendiri. Macam mana tu kalau matahari satu jengkal daripada kepala kita? Allah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mohon syafaat. Kita mohon keselamatan. Kita mohon pembelaan. Dekat dunia susah, kadang-kadang tak ada mak bapak, tolong mak bapak. Dekat akhirat besok siapa nak tolong? Mak bapak kata, aku pun tak tahu nak lepas macam mana. Jangan ganggu mak bapak. Nabi yang lain, jumpa Nabi, aku pun tak mampu nak tolong. Jumpa Nabi kau sendiri. Kita dekat dunia ni kalau kita tak berebut, tak berusaha untuk tolong diri kita, macam mana nak tolong akhirat? Macam mana kita nak pembelaan di akhirat, yang mana subhanallah tabarakallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kita semua dan ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita menjaga Al-Quran ni bukan kerana nak menyalahkan orang, bukan nak menunjukkan kita pandai, tapi kita mendambakan keampunan dan syafaat, pertolongan. Ya, yaj'al, ikut semua yaj'al. Jadi itu tawlil. في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Jadi ra mati sebelum ni balik atas.
Jadi wa arsala, wa arsala. Jangan elakkan wa dibaca arsala. Jadi pasal ra tebal dibaca wa jadi bukan wa arsala, ikut wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi ra mati dari atas tarmi kan tarmi tarmi mi mati cuba ba ikhfa syafawi bi kalau jumhur ulama tajwid kita, kalau kita dekat sini kita pakai di furjah, mana kita tak kata tarmihim, tak kata habis, kita keluarkan angin sedikit, ya. Jadi kita renggangkan sedikit. Jadi tarmihim, gunnah mim, jengung mim, dua harakat. Tanda itu mim kosong. Betul kalau kita tuan-tuan, kalau kita tak hafal tajwid, kita tengok kalau mim kosong semuanya dua harakat. Nun kosong semuanya dua harakat. Mim sabdu, nun sabdu wajib dua harakat. Summa latarawun, itu dia kategorikan 1,5 hingga 2 harakat. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hibi hijarah Ahmad, sebut Muhammad. Ini cara nak membetulkan huruf ha. Kadang-kadang kita tak perasan nak membezakan antara ha dengan ha. Wa ma huwa bimuzahzihi, itu dekat tu ha dengan ha. Jadi kita latih nak betulkan, nak fasihkan huruf ha. Jadi kita Harun, kita baca Harun, Harun. Nabi Allah Musa dan Harun, bukan Harun. Harun. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hijarah. Ratim, itu mim sabdu. Ratim dengung mim 2 harakat sempurna. Wajib guna mim 2 harakat. Mim ikhfa syafawi step guna mim sijil ikut saya sijil. Baik tuan-tuan mati Allah, cuba kita sebut min. Bila kita sebut min, lidah kita di kaki dan langit, betul kan? Belakang gigi kacip, atas min. Jadi min. Jadi nak jaga ikhfa ni, jatuhkan hujung lidah. Jadi min tanpa mengubah posisi bibir. Min milsi. Kalau sebut min, kita sebut min, angin kita terhalang. Min, angin kita keluar ke hidung 100%. Bila jatuhkan hujung lidah, angin kita akan keluar daripada 2 jalan, hidung dan mulut. Sijil. Sijil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus jim tu sabdu. Sebut sij, maka tahan angin, tahan suara. Sijil. Bila baris bawah baru angin keluar. Jil. Min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Fa,
Ketip gigi atas, gigi kacip atas, gigi bawah bahagian dalam. Fi. Fa. Keluarkan angin. Faja. Dia berbeza dengan huruf jahar tertahan nafas, dia hams angin lepas. Faja'alahum. Ikut semua. Pada kalimah hum, mim tu ada tanda mati, betul kan? Mim yang mati semuanya dibaca satu harakat. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Him yang mim yang huruf sukun semuanya satu harakat. Kalau mim yang kosong semuanya dibaca dua harakat. Ini kaedah-kaedah yang mudah kalau kita tak nak menghafal hukum tajwid. Sebab baca Quran ni wajib bertajwid. Walaupun kita tak tahu hukum tajwid, tapi kita kena tiru yang diwajibkan kerana nak beroleh syafaat dan keampunan, barakah, ya. Jadi faja'alahum ka'asfim, tanwin fa berjumpa dengan mim, idgham algun munnah kamil. Fim, mim sabtu tahan dua rakaat. Bakul, ya. Baik, saya baca sekali, lepas tu kita pergi surah yang baru insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, sebelum pergi surah baru saya nak buka soalan. Siapa-siapa yang nak tanya, ada yang keliru ke, apa yang tak jelas ke, ya? Ustaz kata gini. Contohnya nak tanyalah kan? Ada nak tanya tak? Kalau tak ada, kita pergi surah baru. Tuan-tuan, jangan takut tanya dapat pahala. Salah bertanya pun dapat pahala. Belajar Al-Quran ni semuanya mukjizat, semua disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, belajar Al-Quran ni kalau mati syahid. Tak nak belajar mati sakit. Bapa orang yang mati dalam belajar ni confirm dia mati syahid. Sebab Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepanjang saya tafakuh dengan masyayikh, beberapa orang, 5 orang yang masyhur, dan sekarang pun saya masih lagi bersama-sama, contohnya syekh daripada UKM, daripada Uniza. Di dalam banyak masyayikh, ada satu masyayikh yang dibaca secara idgham. Jadi dibaca tarmihim bi, itu idgham. Kalau tarmihim bi, renggang sikit dipanggil furjah. Maka kedua-duanya tu ada sanadnya. Mana yang baca idgham itu masih ada juga jalur sanadnya. Jadi kita betul cakap, bila kita dengar orang baca, jangan kita komen. Mungkin dia belum dapat, mungkin dia pakai sanad riwayat yang lain. Tapi kalau kita tak belajar, salah kita. Sebab kita wajib dengan ilmu. Nak buat air pun ada ilmu. Contohnya lah, nak buat air teh. Air tak masak, tuang aja teh, tak jadi teh. Tuanglah gula macam mana manis, tak jadi teh. Jadi air gula je. Betul kan?
Itu baru buat dunia. Apatah lagi benda yang nak jaga kita dunia dan akhirat, yang nak selamatkan mak ayah kita, nak jaga anak cucu kita dunia dan akhirat. Maka sebab itu kita wajib belajar. Bila kita mati dalam belajar ni, Allah sambut kita. Kita nak mati dalam sampai belajar bertemu Allah SWT, bukan belajar sampai dapat sijil. Nabi SAW bertalaki dengan Jibril sampai wafat. Kita ni siapa? Nak kata kita dah pandai? Tak. Kita tidak ada pandainya, kita baru faham sikit-sikit, baru nak tiru-tiru. Sebab itu saya komen, ramai orang-orang Muar ni contohnya lah, 30% dah menolak mazhab. Seolah-olah dia jumpa ulama-ulama yang baru-baru, dia dah meninggalkan mazhab Syafi'i, dah mazhab apa, tak nak lagi kunut, tak nak lagi usap muka, beri salam. Subhanallah, tabarakallah. Agak-agak ilmu yang guru-guru dia jumpa ni macam mana hebat tu, lebih baik daripada Imam Syafi'i ke? Wallah, subhanallah, tabarakallah. Imam Syafi'i boleh wuduk daripada isyak sampai subuh tak batal. Kita ni kentut dah berapa puluh kali entah. Kan? Kita jadi macam mana kita nak ta'assubnya kepada guru-guru yang kita jumpa manusia hari ni? Tengok perempuan atas bawah sambil tembus, boleh tengok perempuan macam itu. Adakah itu layak kita nak katakan lebih baik daripada Imam Syafi'i? Tak mungkin. Kan? Ramai hari ni nolak tahlil, menolak sedekah itu, sedekah apa. Subhanallah, tabarakallah. Hingga hari ni yang berlaku baru yang ada pada puasa yang lepas kan, dia tak nak puasa pada ikut fatwa, dia ikut lain. Sedangkan semua mazhab-mazhab muktabar, khususnya mazhab yang 4 yang tu, mengatakan wajibnya ikut fatwa ulul amri. Kita membelakangkan, maka apa yang kita pakai lagi? Subhanallah. Mazhab mana kita nak pakai? Mana sandaran yang kita nak pakai nak belajar menyempurnakan ibadah? Itu sebahagian kecil yang kita dapat nukilkan, yang kita jumpa. Ramai. Kita tengok waktu solat Jumaat, berapa ramai tak nak doa? Betul kan? Sebut nama Nabi, berapa ramai tak nak selawat? Bila sebut usolli pun tak nak usolli pun, berapa ramai? Percayalah, sebelah daerah masjid masing-masing. Lebih 30% umat muda hari ini, umat Islam hari ini dah tak nak. Kadang-kadang dah pakai hadis, dia kata dah cukup. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, inilah kita sama-sama doakan anak cucu kita dan rakan kita semua untuk sama-sama kembali kepada perkara yang ini. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita wajib belajar. Belajar baru 1 hari, 2 hari, setahun dah berjumpa 1 hari dan hukum pula. Jangan. Itu bukan dasar agama. Ya. Jadi kita menyempurnakan iman dan ibadah. Mam ya, insya-Allah. Kita berkongsi. Jadi di situ adanya furjah. Betul, belajar ni tak boleh cukup satu guru. Beramaikan guru dan dapatkan guru tu mana riwayat, mana kitab, pegangan, supaya kita pakai ini ada sandaran yang mana guru-guru ini walau tak jumpa, mereka adalah di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan memberi syafaat kepada kita. Subhanallah. Tuan-tuan, mereka ni diwajibkan oleh Nabi berikan syafaat kepada kita, walaupun kita tak pernah dengar mana satu Imam Syatibi, mana Imam Kufi, mana guru-guru kita tak pernah dengar, kita tak pernah jumpa, mereka akan cari kita dengan sebab kita menjaga riwayat dia. Sebab itulah kita wajib ikut imam. Wajib mengikut imam. Kalau membelakangi imam, subhanallah, kalau belakangi imam, terpaksa kita baringkan dia je lah, kita sembahyang. Dia berkata dia letak depan imam, habis cerita. Dia tak nak belakang imam, dia ini gurau mam ya. Maknanya kalau manusia hari ini kalau terlalu kalut menolak mazhab, wallah. Baik, insya-Allah tak ada soalan lain kita pergi kepada surah yang baru insya-Allah. Kita pergi pada At-Takatsur dahulu. Surah Takatsur tuan-tuan baca setiap malam. Baca setiap malam. Sekelebihan surah Takatsur seperti kita membaca 1000 ayat Al-Quran. Membaca surah Takatsur kelebihannya membaca 1000 ayat daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Baik, tadi kita ha, ini ha, al-ha, ya, al-ha. Namun tuan-tuan mati Allah, kita bukan nak suruh tekan kuat, santai, dengan santai. Nak sebetulkan huruf ha ni kita kena santai, relax. Al-ha, 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 ya, ha. Kalau kita naikkan sikit, kalau kita tekan al-ha, sebab itu tuan-tuan kalau pergi mana, kita tengok baik diri kita, anak kita bila belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa apa-apa contohnya, bahasa Arab, bahawasanya Al-Quran ini kita kena, jarang guru tekankan, yang mana ulama telah tuliskan dalam kitab, kita dilarang membaca Al-Quran dengan lima bentuk bahasa. Pertama, bahasa orang malas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang memang ada dalam kitab. Baca orang bangun tidur. Entahlah, tengoklah sana. Mana kunci tu bang? Tengoklah sini. Contohnya, baca orang bahasa bangun tidur. Ini adalah antara suara yang tegah dalam kitab. Yang kedua, bahasa orang marah, menengking. Macam komen, arahkan orang berbaris. Itu adalah bacaan yang suara yang ditegah. Dua. Yang ketiga, bahasa membaca Al-Quran dalam keadaan seperti mengikut rentak muzik. Mengikut rentak muzik, tak boleh. Sebab Al-Quran ini ada makhraj, ada sifat. Kena baca itu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ubah. Yang keempat, bahasa yang mana baca dengan melanggar tajwid kerana menjaga lagu. Yang kelima, mencampur adukkan bacaan tajwid dengan lagu. Kerana pada tempat lagu tajwid ditenggal. Jadi 5 bacaan ini dalam kitab memang adalah suara yang ditegah untuk membaca Al-Quran. Sebab itu bila baca Quran kena duduk tegak, kan? Bersedia, kan? Bersihkan diri, kan? Bersugi supaya cergas, matanya tak meniup, kan? Baik tu, bila kita ngantuk, memang kita ditegah membaca Al-Quran. Dalam keadaan kita mengantuk, tutup Al-Quran. Jangan baca Al-Quran ketika mengantuk. Sebab itu merosakkan mukjizat. Tapi kalau dah terngantuk, baca dalam hati, itu tak apa. Baca dulu 3 kali contohnya, kan. Dah tak larat lah ni mak ni. Baca dalam hati, kan. Itu zikir, bukan baca Quran. Pada penat dah sampai pagi sampai ke malam tak rehat, kau buatlah kerja dapur, contohnya lah, kan, baca dalam hati. Itu zikir, bukan baca Al-Quran. Jadi 5 tadi ni memang ada dalam kitab, memang kita ditegah. Sebab itu baca Quran ni kena bersungguh-sungguh, ya, supaya kita dapat mengambil kenikmatannya, keberkahannya, ya. Baik, Allah SWT. Jadi alhaakumut takatsur, ikut
Jadi sur tu sebelum bagi ra ketep ujung dia sur. Sur. Baik, tuan-tuan cuba tengok bibir saya. Saya baca ketika mati pada ra tu muncung sa bagi depan kan. Ra tu sa tu ra bagi depan tapi kita matikan ra. Jadi saya tengok, cuba tuan-tuan tengok kalau saya menggunakan dua kaedah. Dan kaedah mana yang saya nak tuan-tuan ikut. Contohnya kalau ikut depan bagi depan dua-dua. Alhaakumut takasur. Betul? Sur. Yang keduanya saya tarik sebab saya matikan benda ra. Alhaakumut takasur. Sur. Kedua-duanya ra tu tebal. Tapi yang kedua saya tarik kerana ra mati, semua huruf sukun dia tidak berperanan pada bibir. An, in, aba, it, ut, dia tak boleh. Bila disukunkan dia tak masih berperanan pada dua bibir. Tak semestinya alhaakumut takasur. Kan? Tak mesti. Itu bacaan ismam. Bacaan sukun mahdhi alhaakumut takasur. Sur. Getaran itu wajib, yang tebalnya pada pangkal lidah. Baik, bukan saya nak susahkan supaya tuan-tuan jangan keliru. Kedua-duanya tu boleh. Kedua-duanya itu boleh. Cuma kalau fasih alhaakumut takasur, mana dia faham, dia menjaga sifat. Yang tadi alhaakumut takasur itu menjaga makhraj. Kedua-duanya perlu. Adakah membaca tarik itu membatalkan makhraj? Tak. Alhaakumut takasur. Sur. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Hatta pada tengah halqum. Hatta zurtumul maqabir. Sebut. Baik, dekat sini yang kita nak berjaga-jaga ialah huruf ha. Ha. Betul, nak betul ha sebut Muhammad. Ahmad. Hamid. Wal fath. Jadi hatta kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. جحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tuan-tuan mati Allah, saya tekankan dekat sini sebagaimana ulama tekankan ialah menjaga tasydid. Tasydid itu kena wajib jaga. Nampak? La tus'alun. Nampak kan? Anin non sabdu. Ya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasydid. 14 sabdu. Wajib kita jaga. Jumhur ulama mengatakan dalam suratul Fatihah kalau kita meninggalkan tasydid boleh menyebabkan batalnya solat, batalnya bacaan dan batalnya solat. Sebab itu sabdu ni panggil tasydid, ini bersangatan.
Ya, mana ditekankan, difokuskan di dalam pembacaan. Jadi summa latus'alun, nampak nun sabdu, ya, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Satu dua mula. Baik. Dan sering kadang-kadang tak diperasan bahawa imam membaca pada ayat yang ke-6, iaitu waw tu, nun itu tidak ditekankan. Cuba saya tengokkan. Saya baca, tuan-tuan ikut. La tarawunnal jahim. Ya, kita menjaga sabdu. Cuba tuan-tuan dengar, saya nak baca dua. Menjaga sabdu dengan tak menjaga sabdu. Bezanya kalau kita kadang-kadang kita bila baca kita tak perasan. Baik, saya baca yang menjaga sabdu. La tarawunnal jahim. Wun masukkan pada nun serta merta dan ditahankan, beratkan serta dengung nun dua harakat. Kalau kita baca la tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim, itu tak ada sabdu. Meninggalkan sabdu, meninggalkan tasdid. Jadi kita kena berhati-hati dengan ayat ini. Ayat ini ramai tak perasan sebab tak disemak, kan? Jadi kita baca la tarawunnal jahim, itu buang sabdu. Walaupun maknanya tak berubah, tapi penekanan dan balaghah ayat itu telah berubah. Ayat Al-Quran ini ada penekanan, ada tujuan. Di samping pembacaan, dia mendidik jiwa, mendidik roh. Setiap huruf yang kita baca jaga sifat adalah makanan roh kita, makanan rohani kita. Penting ke jaga roh ni ustaz? Tuan-tuan ada RM100, bagi 10 orang marhaban, seorang dapat RM10. 100 orang datang marhaban, seorang dapat RM1. Betul tak? Duit berkurangan, tetapi pahala, ganjaran, barakah, syafaat, mukjizat, RM100 bagi 1 juta orang, semua dapat 100 itu. Sebab itu kalau kita sedekah Fatihah, jangan kita hadkan pada mak ayah kita, atuk nenek kita yang sebelumnya, anak cucu kita, bakal anak cucu kita ila yaumiddin. Padahal seluruh umat Nabi Muhammad, kalau ada 1 bilion umat Nabi Muhammad, 1 bilion dapat surah yang sama, ganjaran yang sama. Begitulah kalau satu kali kita doakan kepada orang, 10 kebaikan datang kepada kita. Kalau 1 bilion manusia kita doakan, 10 bilion kebaikan akan datang kepada kita. Rugi ke tak rugi? Tak rugi. Sebab itulah kenapa kita belajar menjaga makhraj, jaga sifat, latih, kena tegur, kena didik, kena bimbing. Sebab ganjaran itu akan balik pada kita dan umat untuk umat. Rugi kalau kita tak doakan mereka, sebab kebaikan itu akan kembali kepada kita dan anak cucu kita. Kita doakan ahli Korea kita, dimudahkan rezeki yang halal penuh barakah, insya-Allah mudah-mudahan makbul. Kebaikan tu datang kepada kita balik. Sebab itu kita baca Quran dan majlis mukjizat, majlis kalam Allah, kita doakan keampunan untuk semua umat. Diberikan kelapangan hati, fikiran, diangkat dengan segala kegundahan, diberikan petunjuk oleh Allah, ditambahkan kasih sayang, diberikan keamanan, kebahagiaan, sampailah bertemu Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita balik pada kita, kan? Sebab itulah kenapa kita menjaga, walaupun sabdu tadi kita kena berusaha, ganjarannya subhanallah tabarakallah. Ganjarannya kita tak nampak mata kasar. Bandingan tadi duit dengan mukjizat tu, kalau duit benda harta dunia kita bagi makin kurang, pahala kita bagi makin bertambah, keberkatannya makin bertambah. Sebab itu tuan-tuan, kita doakan keampunan untuk semua, tetapi kita sebutlah dan mak ayah kita, terutama contohnya kan. Itu utama sekali, pasal itu paling dekat dengan kita. Anak cucu kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita, ahli Korea kita. Kita doakan untuk mereka, pasti kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu beruntunglah orang wakaf dan penyumbang. Dan orang yang terima wakaf didoakan.
Doakan mereka semua sampai ke hari kiamat, dunia dan akhirat. Ganjaran itu berterusan non-stop. Kan? Jadi tuan-tuan mati Allah, sebab itulah pentingnya menjaga Al-Quran. Konsep Al-Quran itu mendidik makanan rohani kita. Jasmani tak nampak. Penatlah belajar dengan Ustaz 10 tahun tak faham-faham. Nabi belajar dengan Jibril bukan 10 tahun. Bukan 10 tahun. Kita 10 tahun belajar ngaji, dia tak pandai, kita dah malas. Penatlah, cikgu tu tak bagus mengajar aku. Padahal Allah belum kita beri kefahaman. Allah belum beri kita kekuatan. Allah belum didik hati kita. Allah belum lembutkan lisan kita. Kita belajar, betul kita kena recheck hari-hari. Aku belajar ni kerana Allah ke bukan? Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan mati Allah ya. Mudah-mudahan didoakan tuan-tuan semua diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan, sentiasa bersama kalamnya yang agung dunia dan akhirat. Allah pandang anak cucu kita, jiran kita, sembilan umat dalam petunjuknya, diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil azmi jarami ya karim sayyidina ya Allah ya rahmanir rahim. Allahumma ij'al fi qulubina nura, bi absarina nura, bi azhanina nura, wa fi lahumina nura, wa min fawqina nura, wa min tahtina nura, wa min baina yadayna nura. Rabbana atimim lana nurana وكفر عنا سيئاتنا والأبرار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Tuhan kami, bukan dosa kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah, dosa ibu yang mertua kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa nak cucu kami ila yaumiddin ya Allah, dosa saudara kami dekat dan jauh ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa lingkungan ini Allah. Di antara kami mereka yang sakit kau sembuhkanlah ya Allah, di antara kami mereka mudah-mudahan kau lapangkanlah ya Allah. Bila kami kesabaran dalam mencari keampunan dan redha dan kasih sayang-Mu ya Allah. Di antara kami mereka yang tergelincir, kau pimpinlah hati mereka, fikiran mereka dalam petunjuk-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka semua ya Allah. Pandanglah kami dan mereka dengan pandangan hidayah dan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna siratal mustaqim. Rabbana atmim lana nurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa bis sabr. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf daripada saya.